Hai semua dan selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini kita nak bincang satu topik yang memang sangat kritikal. Boleh dikatakan ini macam panduan kelangsungan hidup lah, terutamanya untuk korang yang bergelar pelajar ijazah jarak jauh. Kita nak rungkai rahasia macam mana nak gabungkan dua dunia ni, penyelidikan akademik yang ketat dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Okey, jom kita bincang benda ni betul-betul. Guna AI ni memang boleh jadi penyelamat, tapi dalam masa yang sama boleh jadi jerat. Risiko dia tinggi tau. Memang ada satu garis halus antara guna AI sebagai pembantu yang cekap dengan melampaui batas sampai kita terjebak dalam penipuan akademik. Persoalannya, korang tahu tak kat mana garis tu? Kena selalu ingat, kawalan sentiasa ada kat tangan kita, bukan pada komputer. Alright, ini plan kita untuk hari ini. Kita tengok asas model kajian, fahami apa tu IV dan DV, langkah-langkah bina model, etika peranan AI, cara tulis prompt yang berkesan dan akhir sekali, kesilapan yang biasa orang buat dengan AI. Kita terus mula dengan bahagian pertama, asas model kajian. Sebelum kita sembang pasal teknologi, kita kena betulkan satu salah faham ni dulu. Model kajian ni, ia bukanlah sekadar raja-raja cantik nak bagi report tu nampak gempak. Sebenarnya, ia adalah sebuah peta. Setiap kotak, setiap pemboleh ubah dan setiap anak panah yang ada, mesti wajib ada backup dari teori dan literatur. Pendek kata, kalau ditanya kenapa ada anak panah tu, kita kena tahu jawapannya. Masuk bahagian kedua, memahami IV dan DV. Alang-alang kita cakap pasal peta, jom kenali elemen utamanya. Pertama, pemboleh ubah bebas atau IV. Senang cerita, anggap je IV ni macam seorang influencer. Dialah yang cetuskan kesan atau perubahan. Contohnya macam literasi digital atau persepsi kebergunaan. Benda-benda ni lah yang jadi punca kepada sesuatu tu berubah. Seterusnya, kita ada pemboleh ubah bersendar atau DV. DV ni adalah hasil atau outcome utama yang kajian kita cuba untuk selesaikan. Apa yang berubah sebab influencer atau IV tadi tu? Contohnya penglibatan pembelajaran atau kepuasan pelanggan. DV ni sentiasa jadi sasaran utama yang kita nak tengok dia berubah. Bila kita letak dua-dua ni bersebelahan, nampak jelas kan? IV tu puncanya dan DV tu kesan dia. Untuk student tahap ijazah ni, nasihat saya, mula yang simple-simple je dulu. Satu IV dan satu DV. Bila dah confident, barulah tambah beberapa IV untuk kaji satu DV tu. Contohnya, apa faktor-faktor berbeza yang buatkan orang nak guna e-wallet. Seterusnya, bahagian ketiga, langkah-langkah membina model. Okey, masa untuk aplikasikan teori ni. Sumber asal kita senaraikan 11 langkah panjang lebar, tapi kita dah ringkaskan jadi 4 fasa paling kritikal. Kat sini, anda yang kena pegang steering. Segalanya bermula dengan kenal pasti isu di dunia nyata. Jangan main petik je mana-mana pemboleh ubah sebab bunyi dia sedap. Lepas dah jumpa isu, pilih DV. Kemudian, cari IV yang disokong oleh literatur sah. Last kali, cek balik, semua ni selari tak dengan siapa responden kita. Jadual ni memang cantik tunjukkan macam mana kita patut selaraskan masalah di dunia nyata tu dengan ukuran akademik. Kalau isu sebenar kita ialah pelajar kurang aktif, so DV yang sesuai mestilah penglibatan pembelajaran, bukannya kepuasan pelanggan. Kalau e-wallet tak diguna, kita ukur niat nak guna. Perkara ni kena betul-betul ngam, keselarasan ni sangatlah penting. Kita beralih ke bahagian keempat, peranan etika AI. Memandangkan asas akademik korang dah kukuh, barulah kita bawa masuk kawan digital kita ni. AI ni boleh jadi rakan yang luar biasa kalau guna cara yang betul. Dia power untuk terangkan konsep yang susah, bantu cek logik tak IV dan DV kita, tolong rangka rajah model secara teks dan uruskan jadual keselarasan tu. Konsepnya, AI ni untuk mudahkan kerja, bukan ambil alih kerja kita. Tapi dengar ni baik-baik. Kat sinilah wujudnya pagar keselamatan yang sangat ketat. AI sama sekali tak boleh reka atau palsukan sitasi. Dia tak boleh cipta teori entah dari mana. Korang tak boleh suruh dia tambah pemboleh ubah merapu semata-mata nak nampak kompleks. Dan paling pantang, AI tak berhak tentukan ke mana arah anak panah kajian tu. Literature yang tentukan. Ingat ya, anda yang bina model tu guna literature, bukan AI. Masuk bahagian kelima, arahan atau prompt AI yang berkesan. Macam mana sebenarnya kita nak sembang dengan AI ni? Cuba tengok perbezaan ni. Prompt yang malas macam buat satu model kompleks untuk dapat markah tinggi, ini memang cari nahas. Anda biarkan AI itu berhalusinasi dan merapu. Tapi kalau prompt yang bagus, ia kena sangat spesifik. Anda bagi tahu dia apa IV dan DV anda dan minta dia formatkan je. Dengan cara ni, anda kekal pegang kawalan.
Ini dia detik tangkap layar atau screen grab moment korang. Ini saya gelak prompt ultimate. Salin je bulat-bulat format ni. Ia jelas bagi tahu AI tahap akademik kita, apa objektif, siapa responden dan yang paling penting, bagi arahan tegas, jangan cipta benda baru dan jangan palsukan citasi. Guna format ni, confirm korang selamat tiap kali guna AI. Dan bahagian terakhir kita, kesilapan biasa AI. Walaupun prompt korang dah power, kita tak boleh letak kepercayaan bulat-bulat. AI ni kadang-kadang dia punya halusinasi tu yakin sangat tau. Kalau tak hati-hati, tiba-tiba je dia tambah mediator pelik-pelik yang korang tak pernah belajar pun. Dia mungkin terbalikkan anak panah tu jadi tak logik. Takkan kepuasan pelanggan yang tentukan kualiti servis pula kan? Atau lebih kelakar, dia suruh korang interview pekerja restoran semata-mata nak ukur kepuasan pelanggan. Memang ke laut lah jawapannya. Satu lagi pesanan saya, jangan mudah terpedaya dengan serabut. Ramai pelajar ingat, lagi berselirat model tu, lagi banyak pemboleh ubah, lagi tinggi markah dia. Itu tanggapan yang salah. Model yang baik adalah model yang straight to the point, ada DV yang sangat jelas dan tiap-tiap IV dia disokong kuat oleh bukti akademik. Model yang terlampau kompleks tapi tak ada asas, itu hanyalah sebuah model yang lemah. Jadi, kita dah sampai ke penghujungnya. Sebagai penyelidik, maruah dan kualiti kerja anda sebenarnya terletak pada kefahaman anda sendiri. Teknologi ini sekadar ada untuk menyokong idea korang, bukan untuk ambil alih sepenuhnya. Jadi, bila korang mula bina model kajian lepas ni, cuba tanya satu soalan penting pada diri sendiri. Adakah anda yang tengah mengawal AI tu atau sebenarnya AI yang tengah kawal anda?